Siapa yang kata akaun emas public gold itu emas digital, dia masih tak faham lagi sebenarnya. Secara ringkasnya, akaun emas Gap ini adalah gold accumulation program, akaun emas, betul. Tetapi emas dalam itu adalah bersandarkan emas fizikal. Kita beli emas dapat gram emas fizikal terus sebenarnya. Ini adalah satu kemudahan yang disediakan oleh founder public gold untuk kita mudah memiliki emas. Beliau tahu harga emas makin lama makin mahal. Jadi makin lama makin susah, makin berat untuk orang memiliki emas. Jadi beliau wujudkan pengumpulan emas ini. Kita kumpul gram sikit demi sedikit. Bila dah capai certain amount of gram yang kita boleh keluarkan, kita keluarkan. Capai 5 gram, kita keluarkan 5 gram. Capai 10 gram, kita keluarkan 10 gram. Galakan founder public gold adalah untuk kita dapatkan emas fizikal dekat tangan kita. Sebab itulah harga emas di public gold lebih mahal berbanding akaun emas digital yang lain. Sebab akaun emas Gap ni memang emas fizikal. Kita tengok sekarang harga emas dah cecah 600. One day eventually harga emas memang akan cecah RM1,000 per gram. Jadi takkanlah kita nak tunggu, kita kena cukupkan dulu RM1,000 dahulu baru kita boleh beli emas. Jadi akaun emas Gap ini bantu kita untuk memiliki gram kumpul sikit-sikit untuk memudahkan kita je sebenarnya. Okay, kalau nak belajar dengan lebih lanjut, tekan link di bio, nanti saya guide secara personal.